pergi pantai. Nak pergi pantai. Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak pergi mana, Musa? Hotel. Kita nak pergi hotel. Tapi kita nak pergi hotel dekat-dekat je lah. Dekat-dekat saja dengan Rembau. Dekat hotel ni. Kita nak pergi dekat Famosa. Tapi kita tak tengok haiwan Tapi hari ni kita tak tengok haiwan lah. So Kita nak pergi duduk dekat hotel. Alah, lupa dah nama hotel ni. kita tak Okay, pergi. so sekarang kita nak Zoo, pergi Jangan Ah. jangan ada orang yang ingat nak pergi zoo Apa Musa? Jangan yang ada pergi zoo Ini kamu salah. Kita tak pergi zoo. Kita nak pergi hotel. Nama dia Park Park Royal. Let's go. Pergi Park Royal. Ni kita datang 2 kereta lah. Sebab dari tempat kerja rumah saya bawa si baby. Saya bawa Musa. Ui, macam mana Musa? Benda lah tu. Kita dah sampai dah Park Royal. Kita duduk hotel ibu belanja. Okay, nanti cakap terima kasih kat ibu. Okay, Assalamualaikum. So, kita dah check in. So, kita tinggal masuk bilik lah. Bilik kita nombor 2053. Let's go. Tuh, Kak. Dah sampai. Dah sampai dah bilik kita. 2053. Okey. Kita masuk. Terima kasih Ibu. Tak hujan. Mungkin belum hujan lagi lah. Tapi dah redup lah tadi. Dekat je daripada lobi. Naik atas terus sampai. Okey Bu. Ibu on the way ke? Ha? Belum pukul 5 lagi? Oh, okey. Okey, nanti saya cakap. Musa jangan main tau luar ni. Dapat ni, happy birthday. Thank you Ibu. Mr. Abdul Alam Zaki, we wishing you happy birthday. Shower cap, vanity cap, toothpaste, shaving kit. Got toothbrush. Apa tu Harry? So kat sini dia ada peti ais. Kita ada nak simpan. Okay. Kita dah simpan barang. Ayah nak tukar baju. Tukar baju sekejap, nanti ayah buka.
Macam biasalah, kopi air. Ada sejadah kot. Ada kiblat. Ada kiblat. Selipar buffalo. Iron board. Cantik iron board dia lagi. Okey, pilihlah. Macam tak ada suara sebab tak berapa sihat sangat sebenarnya. Tak berapa sihat sangat. Ui, lighting nice lah sini. Tengok Musa. Okey, sini dia ada tempat boleh lepak lah. Okey Musa, kita pergi siap-siap mandi dulu Sebentar ibu datang. Let's go. Jumpa anda di sana. Di sana, di kolam. Let's go. Okey, dah makan lah. Warna hijau. Ha? Ya, jom lah. Ni lobby dia. Dia kena turun bawah ni lah. Cuaca mendung. Doa lah. Musa doa Musa. Slide dia sebelah sana. Sebelah sana. Sebelah sana kan. Ni dia punya, bukan. Ni untuk kanak gym Oh, gym dia kat sini. Sebelah tu tempat main kanak-kanak. Ha? Ambil. Okey. Siapa yang peminat chess? Kumpul. Alah, tempat slide ni tak boleh mandi. 22 sampai 26. Hari ni berapa bulan? 26. Ha? 26. Hari ni 27 kan? Hari ni berapa bulan? 26. 27. Hari ni? Hari ni 27? Hari ni 26 lah. Kenapa? Dia tak buka, dia buka besok. Besok pagi baru buka. Kita mandi dah dulu. Mainlah. Hai abang. Tak turun pun. Lamanya nak turun. Tempat dia ni. Ayah nak mandi. Memang betul tepi ni. Ayah nak mandi. Mandi lah. Kau dah pandai berenang kan? Pusing sini. Berenang sini. Berenang sini balik. Macam mana? Good. Good. Jalan lagi. Ya Allah, pandainya. Good. Okay. So, kat sini lah. Nak pergi sini kena lalu tepi ni. So, kita rezeki lah. Dia dapat sini. Macam private lah. Ha? Ustaz lah apa? Sekali. Air apa? Untuk kanak-kanak. Kanak-kanak.
Sini ada batu. Okey, sekarang pukul apa ni? 7.43, kita nak pergi dinner. Kita nak pergi dinner. Okey, semua dah siap. Tapi kita dinner kat luar lah. Dinner dekat Tampin. Dekat je. Okey, let's go. So, Grand Ballroom. Okey, kita jalan-jalan pusing Tampin. Okey. Kita makan. Boleh bagi feedback. Kita cina. Makan tak? Ni Pulau Sebang lah. Pulau Sebang. So, kita nak pergi kedai nama dia Ringso. Sugar Dust. Bukan Ringso. Tapi bila alamat dia Pulau Sebang Melaka kan? Pulau 8. Tu dah datang tadi Sugar Dust. Let's go. Ada kursi belah kanan tu masuk. Hot cappuccino. Kamera ni tak cantik ke? Soya cincang. Ni kita punya smoked beef masak lomak. Longan apa tadi? Longan something kan? Sagu. Sagu longan. Sagu longan. Ayam. Chicken apa nama dia? Apa tadi? Smoked duck. Kalau kat luar tu boleh. Boleh makan. Ya kat tu dia tempat tunggu. Kalau nak cepat kan you pergi petang. Tapi macam banyak tu. Tenten ni yang tak tahu. Tapi bila tanya staff dia kata Tenten ramai je orang datang. Ada S Plus. Ada tak tahu apa lagi. Dah tutup lah. Tak payah lalu ni dah. Bang tinggi kaki bang. Ya. Dia duduk pada atas kursi tu kaki. Pak Royal Malay. Okay, Assalamualaikum. Tadi kita dah habis dinner. Lepas tu dia lepak dengan member lagi tadi. Lepas tu sekarang mau balik lah. Sekarang pukul 10 malam. View nice lah, nice. View nice.
Okay. So besok plannya sarapan start 6.30. Kita dah sarapan, terus mandi kolam. Tengah hari kita ada wedding. Ahad kita pergi. Ahad baru jalan lagi. Hari ni hari apa? Hari ni buat Jumaat. Banyak aktiviti sampai Ahad. Let's go. Mana nak kena? Jadi dia buat je. Spice, beras. Kita breakfast sini bawah. Assalamualaikum. Okay, so kita so kita dah ready nak pergi mana? Kita nak pergi sarapan. Sekarang pukul 7.05. Harapnya kita awal lah. Sebab semalam macam ramai sangat. Sebab dia kala datang belakang tu. Sorry. Nasi dari mana? Ayah nak Coco Crunch campur Honey Star. Coco Crunch. Campur? Honey Star. Honey Star. Susu kan? Ha? Susu biasa kan? Bismillah. Ya bang, kam. Pakai sudu biasa tadi.
Apa? Ya. Adik. Nak air untuk adik? Okay. Walau jauh, walau dekat. Kata semalam Ramainya dah orang. Okey. Kita dah habis sarapan. Kita nak pergi mandi sah? Mandi kolam. Let's go. Cik, hai. Hai. It's up. Hai. Yes. Careful lah bang. Oh, boleh tahan laju. Apa? Apa? Kita nak check out dah. So, bye. bye. Bang, dah jauh ke dah harapan. Okay, lepas ni kita nak pergi wedding. Lepas pergi wedding balik lah. Okay, bye-bye. Bye-bye Royal Park. Bye-bye Musa. Bye. Terima kasih Royal Park. Okay, let's go. Kita Pergi wedding.
Royal Park. Yang last time itu kita dulu. Kita pun kena bagi pas pada kan. Bye-bye Fak Musa. Bye, Dolphin. Dolphin. Mungkin next time kita boleh pergi main Famosa Theme Park. Ada ni. Apa nama tempat dia Musa? Freeport Famosa. Ui, terbaik lah Musa. Freeport Famosa. Coach. Kapal terbang Coach. Bye-bye.